Benda paling bahaya tentang emas murah ini bukan sebab harga dia rendah, tapi sebab ramai yang sangka mereka jumpa satu peluang. Padahal, mereka sebenarnya sedang berjalan masuk ke perangkap emas lelong murah, barang rampasan, barang tak dituntut. Ayat macam ini biasanya pernah viral satu ketika dulu dan sampai ke hari ini masih ramai terkena. Saya nak jelaskan satu benda yang penting tuan-puan. Skim emas lelong ini scam, tak sama dengan lelongan yang sah seperti FAP atau lelongan institusi keuangan yang ada prosedur, dokumentasi dan rekod rasmi. Skamer ni bijak tuan-puan. Mereka boleh menyamar macam peniaga emas sebenar. Siap ada gambar gold bar, ada resit, ada testimoni, ada kandang promosi. Bila tengok harga bawah pasaran tuan-puan, otak manusia automatik rasa aku untung, aku jumpa peluang, aku lebih awal daripada orang lain. Sedangkan dalam dunia sebenar tuan-puan, kalau emas terlalu murah daripada harga pasaran, itu bukannya diskaun. Itu adalah red flag. Sebab emas ialah aset global. Harga dia bergerak ikut harga dunia. So, mustahil orang waras nak jual emas jauh lebih murah tanpa sebab yang masuk akal. Tapi ramai yang kalah dekat satu benda itu. Tamak yang dibungkus dengan harapan. Akhirnya, ada pesara yang hilang lebih RM175,000. Ada yang gadai emas sendiri sebab nak tambah peluang. Yang sedihnya tuan-puan, mereka ingat mereka sedang beli emas. Padahal mereka sebenarnya sedang beli harapan. Dan harapan itu langsung tak wujud tuan-puan. So sebelum beli apa-apa emas yang murah tuan-puan, kita perlu berhenti sekejap. Tanyakan kepada diri kita, logik ataupun tidak benda ini. Sebab dalam dunia keuangan tuan-puan, kalau sesuatu nampak terlalu indah untuk jadi kenyataan, selalunya memang bukan kenyataan tuan-puan.